Okey, hari ni kita buat 80 kilo lah hari ni. Kita dapat Mak Atra. Mak Atra sebagai guide utama. Rancang nak buat ni je 527 dengan ni je. Oh, mak sebut melati lah. Okey lah. Kita layan je lah. Kenapa nak salah? Boleh. Tengok nanti kita pusing macam mana. Punya babi. Okey, kita on the way ke Bukit Tunggul tu. 757. Ui, dah tolak dah sini, clear. Mantap lah. Okey, simpang. Bawa peluang berselut. Terbaik. Ini dah peserta-peserta. Macam ni, Dam? Ini lagi raw ke tak raw? Tu ada macam ni. Ya. Oh benar. Okey, jalan. Biji ni tak digalakkan ya? Ah. Okey. Sampai Pencawang. Angin sedap oh. Okey. Sampai CP Bukit Janda. 2.6. Oh, sampai dah Bukit Pandan. Oh, badai oh. Oh. Sama dengan peserta-peserta. Ha. Aduh. Aduh. Sabar peserta ya. Peserta-peserta. Ada maki tak? Ada. Dekat pokok dekat cat pokok. Okey, jom. Jalan. Ha. On the way, Sungai Buah. Tak tahu lah, tengok ni dekat depan. Tengok kat simpang macam mana. Okey lah mana-mana, okey.
apa dosa dia? Ala kadar. Okey. Mau buat ni training. Lepas tu minggu depan ni aku nak taper. Apple santai lah. Tu hari kita pusing-pusing dalam ni. Ramai minggu depan. Okey. Pergi. Minggu depan aku ada ni Naning Circle. Lepas satu lagi. Oh, sekali lagi. Yang kita pusing-pusing tu kat sini. Yang kita Oh, kat sini. Yang naik kereta. Oh, yang cari jalan tu. Ha. Ha? Tahu. Tahu. Ha? Kan kita sini kan. Ah, sini betul. Punya jalan dia kat situ. Aduh, tu lah kita tak tahu lah. Oh, betul kita masuk ke sini, kita tengok ah. Yang naik 4x4. Betul. Duk mencari jalan kan, nak potong ambil tu. Kita dengar Elite Nasir. Kita berada dengan finisher V2 Ni bukan V2. V2 compress. Finisher batang si lipat ah. Tu belakang pun batang siau. Oh, betul tak? Oh, ini apa 25 tak? Oi, tu 50. Oh, 50. Hari ni kita hit training. Training. Okey. Alang-alang barai biar kita barai je tu. Semalam kata 527 dengan ni je. Tiba-tiba lagi mengelati dah ni. Aduh. Kau tahu plan asal dia boleh? 527, berarti tunggul. Aku sukseskan impian dia. Aduh. Dia punya plan. Aku ni. Ha. Dia punya plan kot. Lalah lalu sini. Tadi kena makan lain je. Itu lah. Aduh. Layan je lah. Kita punya plan dia berubah-ubah. Berubah. Tak ada. Itu je tadi lah. Ni tadi lah. Spontan. Sama Abang Padu. Mat Ultra. Sadam V2. Itu lah kan. Nasir. Batang si. Ni adalah Elite. Dia berkawan dengan Nirul. Yang ni dia berkawan dengan Abang Hamid. Apa? Dengan Kak Rin. Yang ni dengan Gogo Pizza. Ah. Kahanam. Gogo Padu. Gua padu. Saya biasa-biasa. Biasa-biasa. Ini Mak Atra. Mat Ultra. Mak Atra ada. Mat Ultra semua dia Dia join. akan menuju ke sana. Mana? Dekat je. Dekat dia lah. Nampak macam dekat je. Nampak tangki air tu kan? Ya, tangki air tu. Sebab kata sadar apa? Easy. Easy. Nampak lagi. Yoga angin Cakap. training untuk Atra. Ini biasa-biasa. Ada Okey ngam. pas kepada anda. Okey. Lepas tu tak record. Pak Sadam. Nak sampai terowong lah, terowong karak. Okey, nak sampai dah terowong. Okey. Sampai terowong lah. Terowong highway. Mana? Kiri kanan dah air. Bangga. Mana? Dua-dua ada air. Oh, ada pagar sini lah. Saya kayu banyak ni. Tak lepas ni lah. Ini panjang ni. Kayu. Ada kayu. Tu ada air tu depan tu. Ya. Ada. Aduh. Apa ni? Kena. Aduh, aku dah kena dah ni. Kena game lah kita. Tak boleh lagi dah. Memang kena juga. Pasal siap. Ini memang tak boleh lagi dah. Jalan je lah. Nanti kering lah tengah jalan. Lalu tasik kau mau kering lah. Nasi. Tak ada fikir. Sama Krik. Kali Krik buat video. Tak boleh. Aduh, habis. Tengok. Aduh. Biasa kan masuk race kan. Race. Mengambil pengalaman daripada race.
Tenggelam kaki. Aduh. Jam air jap. Tu lah. Ini halau ke ori? Nilai. Nilai. Buat dah laporan. Laporan. Okey. Jalan jam. Ini dia panjat di atas ni. On the way ke Nilai Seremban. Dulu aku nak kena kejar dengan ni tadi. Sebab terang apa? Terang kasar. Oh tu. Tak gampang gila. Poli bantuan. Main nak kejar je. Kalau lari dekat kampung je. Yalah. Lalu tepi je. Ya, dia nampak kan. Kampung je. Dia lalu. Dia macam lalu kawasan highway kat lah. Tak boleh lah. Penat. Okay. On the way ke Tasik. Aduh. Aku yang tanya dalam salah. Keluar semua. Kau request je mana. Oh. Dah. Oh, Tasik. Lawa rumput lah. Apa geng kita yang tinggal salai kat sini punya. Gila lah. Yang kat tengah hari kat sini. Keluar mana bang? Keluar ke Bukit Melati. Terima kasih. Oh. Tadi kelab golf kan? Kita lihat tani tu ni. Ha. Bang padang golf. Woo. Mana gempal? Dah sampai jambatan. Jambatan ni best ni. Oh, naik atas lah. Oh, naik atas okey. Aduh. Pakai apa? Dalam kabel kosong. Kita menuju ke Melati. Sama guide di depan Melati. Aduh. Alai lah kita. Oh, pukul 12 baru nak naik Melati. Mantap. Kita layan. Baru 15 kilo. Baru 15.2. Setakat 30 kilo dah dapat ni. 2 kilo Oi, kita kilo 7 ni boleh dapat tu.
Sampai dah checkpoint pertama. Badai. Betul lah, tadi Sadam duk sebut Bukit Salak banyak kali, 5 kali kan? Ni sebut lagi Dah. Dah. Okey, sampai Eagle Hill. Lepak lu. Ambil jaya. Sampai ke Monkey Hill. Monkey Hill memang barai lah. Ini paling pacak. Aduh. 17 kilo. Kita rasa macam mana? Yang pusing. Apa? Kacau je. Bunyi. Fighter. Lambat lagi nak habis fighter. Banyak lagi. Barai. Ni puncak apa ni? Sentipit. Sentipit pukul 1.07 minit. On the way, Cobra Hill. Benar. Telah yang pacak pula. Okey, dah sampai Cobra Hill. Jarak 18.6. Jarang berpeluh. Kalau dia berpeluh teruk tu memang aku ingat lagi kata-kata dia. Kalau dia berpeluh teruk tu selama ni dia ikut tri-tri yang santai. Ikut mak salah orang Ikut game V2 lah kena Rope Hill. Telah yang turun pula. On the way Petron, on the way Petron. Dah 21 kilo dah. Baik ya. Sikit lagi nak sampai Petron. College Inti. Okey, alhamdulillah sampai juga Petron pukul 2.30. Semayang dulu. Ayam aiskrim dulu, Petron. Mantap lah. Okey, makan aiskrim dulu. Sudah Pokemon. Aduh. Terpengaruh dengan Kak Malaysia.
Baru 20 kilo, 21 kilo. Banyak lagi, banyak lagi. Okay, aiskrim. Oh, 22 kilo dah. Layan panas lagi. Ni jarang orang lalu ni. Tengok aku dah tahu lah. Ha, tanah runtuh. Oh, lintah air pula. Okey, sampai kawasan Pencawang. Belakang Petron. On the way. Okey, 527. Oi, nak. Oh, nak layan bukit pula. Aduh. Tu dia. Mat sudah beraksi. Oi, saya baik tak panas tu. Oh, kita layan bukit ni pula. Aduh. Barai-barai. 22.5 kilo. Semua orang kena ikut dia. Mana sana ke? Bukan naik ke atas tu, bawah tu ya. Jangan lupa. Kau nak naik ke atas tu, lagi barai. Nampak lah. Mampus kan. Sampai penghujung ke sudah tau. Itu. Gigi boleh lah belajar. Ha. Ada jalan sana tak ada kan? Kita cari. Okey, sampai juga. Peak 527. Pukul 5.05 minit. Aduh. Jarak lebih kurang 31 kilo. Alright. Okay, pergi semayang tu. Alright. Okay, semayang tu. Air kau ambil mana? Di tu. Cantik. On the way, Peak Tunggul. Oh, barai 36 kilo lah.
Oh. Mati oh. Aduh. Untuk buat kerja. Oh, diorang tengah lipat kena makan dengan adik semua? Oh. Oh, alright. Kita target pukul Oh. 7 siap kot. 7.30. 7.30 mati lah. 7.30 habis Cepat, cepat. Malam sudah menjelma. Minjat. Injet. Satu injet. Abang Vitu kita. Ambil tu. Dia elok. Alhamdulillah sampai balik. Peak Bukit Tunggul. Jarak 37.1. Ada dekat gambar aku tu.